Debat pada malam ini. Oh, nak cakap balik ke? Syazi. Eh. Okey, Assalamualaikum. Saya Hazika. Okey, untuk testimoni malam ni adalah testimoni saya yang saya dapat daripada sport injury. Sport injury ni saya masa sekolah menengah, masa tu 2011. Tahun 2011 tu, masa tu form 5 lah. Memang kita orang suka main netball kan. Tetapi one day mungkin rasanya terlalu penat, tiba-tiba saya macam terseliur. Dan saya ingat itu adalah seliur biasa je lah. Okey, dan seharian tu saya okey je naik turun tangga dalam keadaan sakit. Tapi petang tu memang saya dah tak boleh bergerak, tak boleh berjalan. And then bila saya waktu balik tu, parents memang bila nampak kaki macam bengkak semacam, first kali bawa adalah bawa pergi berurut. Dan tukang urut tu kata buku lali macam terkeluar. Jadi dia memang masukkan balik buku lali tu hidup-hidup lah. Lepas tu dan baru pergi ke klinik. Dan bila pergi ke klinik tu, bila buat x-ray, sebenarnya hairline fracture. Dia retak tapi halus je. Okey, seminggu pakai cast tu, sebulan tak pergi sekolah sebab saya tak boleh nak pijak. Terlalu sakit untuk pijak dekat tumit. Okey, ingatkan bila dah boleh berjalan semua tu, saya okey je. Tapi makin lama mula alami sakit tumit, sakit lutut, sakit pinggang dan sakit belakang. Dan mostly yang sakit tu memang sebelah kiri, sebelah kaki yang injet tu. Jadi bila bila sakit tumit tu sebenarnya masih mampu bertahan, okey je. Tapi yang sakit sangat adalah bila sakit pinggang, always kaki akan lenguh-lenguh, lenguh sebelah lah. Dan sakit lutut. Bila sakit lutut ni nak solat susah, nak naik tangga tu kadang-kadang tu macam ada bunyi-bunyi sikit. Memang sangat sakit. Lepas tu sakit belakang memang sampai susah tidur lah. Okey, bila yang sakit pinggang tu, pernah je, apa tu, bila yang sakit pinggang tu, pernah je zaman belajar lah. Bangun pagi tu memang tak boleh bangun, memang tak boleh bergerak. Memang selalu kena dan selalu rasa macam aku lumpuh ke. Always lah, always lah akan apa ni akan skip kelas pagi lah. Tapi syukur masa tu sebab sepupu doktor kan senang dapat MC. Dan bila masuk degree, lepas tu sakit pinggang ni dia membuatkan saya tak boleh berjalan dengan banyak lah. Kalau jalan banyak memang sakit yang teramat sangat. Okey, tapi semua ni, yang sakit-sakit semua ni terpaksa tahan sebab masa diploma, mostly kelas semua tingkat 4 yang perlu naik tangga. Jadi bertahan je. Dan bila degree, masih lagi kena bertahan walaupun nak menangis ke apa. Sebab setiap hari kelas jauh, setiap hari 10,000 langkah lah. Kena berjalan dan keadaan sakit macam tu. Apa je ikhtiar tak pernah buat, x-ray tu tak tahulah berapa kali dah doktor x-ray memang tak ada apa-apa. Sampailah doktor bagi ubat vitamin suplemen yang untuk lutut lah. Tapi masih tak jadi apa-apa. Lepas tu memang always buat chiro, lepas tu buat acupuncture. Memang sampai tahap ingatkan kita sakit semua ni sebab kita gemuk. Walaupun masa tu saya kurus je. Okay, lepas tu uh, diet hilang 5 kg semua tu pun masih sakit. Dan ia berlarutan sampailah 2022, 2011 sampai 2022 alami sakit tu. Hinggalah kakak perkenalkan dengan Aurora Socks. Pada mulanya tak adalah skeptikal dengan Aurora Socks tu. Tapi sebenarnya rasa macam tak akan konsisten pakai. Tapi rupanya silap sebab once pakai Aurora kita akan addicted untuk bertambah, tambah, tambah dia punya series yang lain. Okay, dan bila pakai Aurora Socks tu dalam seminggu, saya punya sakit tumit yang pagi-pagi bangun yang teramat sakit tu, saya pakai Aurora Socks malam je, tidur. Seminggu tu sakit tumit saya memang hilang.
And then saya tambah dengan Aulotop. Aulotop tu bila sakit belakang tak boleh tidur, dalam masa 2 minggu memang saya dapat deep sleep, sakit belakang memang hilang. Then tambah pula dengan pants. Bila pants ni saya macam paling macam tak nak tambah, tak nak cuba pants sebab saya ingat legging. Saya tak suka benda ketat-ketat. Tapi sebab semua orang kata pants sangat membantu, jadi saya tambah pants. Masa tu melot lah. Tambah pants. Saya pakai, rupanya pants ni sedap. Best je pakai. First time pakai tu badan rasa sangat ringan. Dan slowly sakit pinggang saya tu Alhamdulillah sampai sekarang memang dah tak ada masalah sakit pinggang tu. Kalau datang pun datang sekali-sekala bila kita angkat berat lah. Tapi always okay after dengan Aloha Pants lah. Okay, masa pakai Aloha Pants tu dia punya sakit lutut okey je, semakin okey, cuma tak boleh lipat. Jadi masa tu kita tengah rajin ambil Magnific 2 session setiap hari, and makin lama betul saya punya lutut tu yang sakit teramat sangat, yang tak boleh lipat tu dah semakin okey. Kiranya bagi saya 90% saya punya sakit uh, tumit, lutut, pinggang semua tu Alhamdulillah betul berkurang dengan memakai Aurora lah. Kalau sekarang sakit pun adalah sakit tu macam sakitnya sakit lagi yang dulu berbanding yang sekarang. Even sekarang kalau saya tak pakai Aurora Pants pun, kalau dulu saya tak boleh jalan jauh, kalau jalan jauh akan sakit pinggang. Tapi sekarang even saya tak pakai Aurora Pants pun, saya boleh berjalan jauh tanpa sakit. Itu je. Boleh start eh? Dah, dah. Oh, Ah, okay. okay, Okay. Okay, thank you Cezi, moderator kita malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okay, saya Sheila akan berkongsi testimoni IBO Sheila sendirilah yang ada masalah hyperthyroid. Okay, hyperthyroid ni dari tahun 2019 lah. Dia berumur 28 tahun. Okey, sejak 2019 dia memang ada hyperthyroid. Tapi akhir bulan Disember 2024, dia punya bengkak tu baru nampak di leher, makin membesar. So, bila jumpa doktor, doktor memang cakap kena operate. Tapi terpaksa ditunda sebab hormon thyroid dia sangat tinggi. Okey, lagi kronik bila terpaksa admit ward untuk buat dialisis untuk cuci darah sebab ada kuman dalam darah. Dan doktor juga nak tengok hormon thyroid tu boleh turun ke tak. Tapi lepas makan iodine pun tak turun, dan lepas dialisis pun bacaan T4 dia masih 44. Kalau thyroid ni kalau 44 tu sangat tinggi lah. So doktor juga ada bagi stop juga bukan stop carbimazole untuk kurangkan darah putih, dan juga macam nak stabilkan. Tapi banyaklah ubat dia makan, iodine, cholecystramine, propanol, potasium, banyaklah. So daripada situ dia nak ikhtiar Shiruto. So dia alhamdulillah dah dipertemukan dengan Sheila. Dia nak cuba Shiruto dan juga Alorascaf. Tapi masa tu dia tak ada bajet lagi lah. Dia nak cuba Shiruto dulu. Kita apa Sheila pun macam nak jumpa. Masa tu free, kita pergi Sheila pergi hospital hospital besar Kuala Terengganu. Okay, masa tu dia memang tengah masuk ward lah. So masa jumpa tu memang tengok depan-depan dia punya bengkak thyroid tu sangat besar macam dalam gambar yang dalam slide ni contoh
gambaran je lah, macam bayangan je. Sebab yelah kalau nak ambil gambar kan macam aurat pula kan. Tapi kalau gambar contoh ni biasa sikit. Dia kalau ikutkan dia lagi menonjol dia punya apa ni, macam rama-rama tau. So tu macam terkejut juga tengok masa macam menyeksakan lah. Sebab sampai tak boleh telan, tak kena makan apa bubur je. Masa tu macam kesian lah, kesian sangat. So kita suggest, memang dia nak cuba Shiruto kan. Tapi dia kata dia nak Shiruto saja. Tapi masa tu Sheila tegaskan untuk cuba juga pakai Alora. Okay, walaupun tak ada bajet nak pakai scarf, cuba je pakai Alora socks. Sebab Alora socks kan dapat 2 pasang. So sepasang tu memang apa ni, pakai kat kaki. Sepasang lagi tu pakai apa, cuba letak dekat leher. So yang tu Sheila recommendkan lah. So lepas so masa tu kita daftar ahli sambil Sheila explain lah kenapa kena pakai apa Alora, sebab kita pun nak bagi dia terapi Far Infrared, nak macam dapat manfaat Far Infrared tu lah. And Shiruto untuk ni lah, untuk dia punya immune dan juga keradangan. So lepas beberapa hari Sheila follow up, rupanya dia bagi tahu. Okay, next slide. Yang apa ni, dia pakai Alora socks, stocking tu kan. Malam pertama je, esok kan tu dia period. Sebab rupanya dia dah lama dah apa tak apa, macam dia punya head dia tak teratur lah kan. So lepas dia pakai socks tu, dia period. Mungkin dia daripada situ logiknya apa ni, Alora ni apa ni, stabilkan hormon lah. And of course lah untuk peredaran darah. So lepas pada masa yang sama teruskan baru start Shiruto kan. Selepas seminggu makan Shiruto tu, Sheila suggest 6 sachet sehari. Sebab dia punya bengkak tu terlalu besar. So dia cuba 2 sachet tu 3 kali. So selepas seminggu um, yang kanan kan jumpa dia. Sebab kononnya nak melawat dia dekat hospital sebab dia seminggu lebih jugalah sebab dia kena on antibiotik. Tapi dia dah boleh keluar and boleh masuk kerja terus. So dia masuk kerja shift lah sebab dia kerja apa ni, kerja pusat beli belah kat Kuala Terengganu. So masa tu jumpa, dia pun tunjuk. Dia selak dia punya tudung tu kan, tudung bawah ni kan. Kata, Kak tengok ni, dah surut dah. So tu terkejut. Macam, macam mana awak buat? Tanya lah. Dia kata saya ikutlah yang akak cakap. Makan Shiruto tu 2 sachet 3 kali sehari. Lepas tu pakai Alora socks dengan letak apa socks tu dekat leher. Sampai ayah dia tegur. Macam kelakar lah kan. Macam pelik je letak. Tapi dia balut dengan selendang lah. So dia ikut. Tak sangka bengkak yang walaupun bukanlah dua-dua belah yang mengecut. Tapi salah satu tu memang kecut banyak. Sebelah lagi tu kecut sikit. Tapi okey lah kan. So dia pun macam lagi happy. Dia boleh bekerja semua kan. Pada masa yang sama juga dia buat rawatan lagi lah. Dia masih melalui rawatan tapi dekat hospital swasta. So dia still on ubat tapi konsisten je makan Shiruto dan juga pakai Alora. So daripada situ kira macam macam ni kan. Dia bagi tahulah yang dia punya apa, sebab tanya juga. Masa tu jumpa cakap je kan. So tanya balik, sebenarnya awak makan berapa? So memang betul dia ikut. 2 sachet 3 kali sehari. Lepas tu dia punya benjolan tu taklah apa ni, dua-dua tu kecut tapi ada perubahan. Alhamdulillah lah. So sekarang dia punya dia masih apa ni, tak tahu lagi kena operate ke tak. Tapi harapan Sheila semoga dia tak payah kot operate and semoga dia sembuh secara natural lah. So kesimpulannya kepada sesiapa yang macam
Tak kisahlah kalau apa ni, prospek ke, kenalan ke keluarga yang ada yang berjuang dengan masalah thyroid ni, jangan cuba Shiruto je. Kena juga pakai Alora. At least Alora socks. Walaupun kalau tak mampu nak beli Alora pants dengan scarf, boleh pakai Alora socks. Alora socks tu kita bagi terapi secara luaran, dan Shiruto untuk imun dan juga kurangkan keradangan. Okay, itu je. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dengar tak? Silakan Amir. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. InsyaAllah malam ni saya share saya punya testimoni saya lah. Maaf dalam kereta sebab tengah basuh baju kat Dobi. Okey. Uh, Okey, untuk saya punya testimoni adalah tentang sakit lutut dan Aulora Pens. So macam biasa saya akan buka saya punya testimoni dengan siapa kata orang muda tak boleh sakit lutut. Kan? Biasanya kita dengar orang mungkin berumur lah yang akan selalu sakit lutut. Tapi sebenarnya orang muda, orang yang bersukan, orang yang suka buat aktiviti lasak lebih berpotensi untuk sakit lutut. Macam saya. Okey. Sebenarnya saya ni memang suka bersukan lah daripada zaman sekolah sampailah sekarang. Dijadikan cerita pada umur saya 21 tahun, masa saya tengah belajar dekat Uni KL lah, BMI. Saya main futsal pada petang hari dan saya di-tackle oleh seorang sahabat saya ni menyebabkan lutut saya belah kiri ni meletup. Ya Allah, masa meletup tu kan, saya kena tu, saya terus terjatuh. Nak bangun tak boleh sebab bila saya bangun, uh, peha ni dah berjalan ke depan tapi lutut ni ke belakang. Dia macam tertinggal tau. Bahagian bawah lutut tertinggal ke belakang. So kena rehat dalam setengah jam baru boleh berjalan dengan biasalah. So bila meletup, lutut saya dia membengkak. So bila dia membengkak, saya ingat lagi masa tu dom saya ni tingkat 4. So saya selama 2 bulan lebih, saya terpaksa naik tangga tu secara mengundur. Sebab tak boleh bengkok. So tak boleh bengkok. Bayangkan nak berjalan pun tak boleh. Nak mandi pun seksa. Nak buang air. Lagilah seksa. Ya Allah. Lepas tu, pada umur saya 25 tahun. Tadi belah kiri kan. Belah kanan pula main futsal. Main bola pula. So main bola ni dia lagi teruk daripada tadi. Tadi dia meletup. Yang ni dia berpusing. So dia macam berpusing lah. Lutut kita ni. Lutut ni yang boleh macam ni. Tiba-tiba dia macam ni. Oh, itu lagi lah. Masa kena tu. Yang pertamanya. Saya kena tu main bola, balik rumah, lutut bengkak, dia meradang dan sakit selama 24 jam. Saya ingat lagi masa tu bulan Ramadan. Masa tu nak Ramadan. So sepanjang Ramadan saya terpaksa di rumah semayang atas kerusi sebab tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud macam biasa. So apa saya buat? Macam-macam benda saya dah buat lah. Pergi urut pun dah pergi urut, dah pergi jumpa doktor, dah buat x-ray. Cuma tak buat MRI sebab ya dia kan kos kan. So bila saya dah buat macam-macam, dia still sakit. Bila makan ubat, dia bukan tak okey, dia okey. Cuma masalah dia okey sekejap je. Dia bengkak tu, dia kejap dia surut. Lepas tu sakit balik. So siapa yang pernah sakit lutut ni, dia sakit dia bukan biasa-biasa tau. Sebab tempat untuk kita bergerak menapak kat lutut tu yang utama je, muscle ataupun apa ni kita punya anchor yang pertama kot dalam situ sakit. So tak boleh nak buat apa-apa. Jadi tidur pun akan rasa ngilu, sakit. Sampailah saya diperkenalkan dengan Aulora Pen. So ceritanya, Aulora Pen ni bukan masa tu lagi. Orang yang apa ni? Yang jual kat saya tu bagi tahu. Dah lama dah. Ustaz Adlan lah. Betul lama dah. Cuma kita macam biasa lah. Tak apalah Ustaz. Nantilah kan. Sampai saya kata, tak apa Ustaz, jom. Kita belilah Ustaz. Sebab dah sakit. Mana Ustaz? Itu Ustaz. Kan? So, bila sakit, saya belilah Alora Pens. Tutup mata lah panggil. Tutup mata, beli. Dan ajaibnya, ni kalau orang dengar ajaib ni habis lah ni kan. Takut orang nampak macam scam kan. Tapi ni saya pun testimoni lah. Saya pakai hari pertama tu, pakai Alora Pens 24 jam. Hari kedua tu, bila saya bangun pagi, saya demam. Saya demam.
bayangkan kita pakai seluar dah lah mahal, tapi demam pula yang kedua. Lagi rasa macam ni apa benda pula ni kan. Macam Sezi kata lah. Dia kata ada jin kot dalam seluar tu kan, dalam kain tu kan. So saya tanya Ustaz, Ustaz kenapa demam ni? Saya kata tak apa, ni mungkin dia punya healing crisis. So apa nak buat, dia kata minum air banyak. Saya minum air banyak. So bila malam ketiga, okey. Malam keempat tu, perubahan besar berlaku kat samping lutut. Daripada bengkak, dia dah surut bengkak dan dia dah tak sakit dah. So benda tu bila orang dengar dia kata macam betul kan? Itulah saya rasa sampai sekarang. Dan sebenarnya proses pakai Alorapen ni bukan kejap tau. Bukanlah saya nak kata saya pakai 2-3 hari terus elok. Tak. Sebenarnya bila saya pakai seminggu pertama tu, saya ingat lagi. Lutut saya tak bengkak. Saya punya lutut dah tak meradang. Tapi kan lutut kan longgar. Lutut kita dah longgar. Saya dah berpusing kan. Dia longgar. Saya ingat lagi masa saya nak masuk kereta. Kan kereta kita masuk kita kena twist lutut kan. Pernah sekali saya tertwist, terkeluar balik lutut tu. So masuk dalam kereta selama setengah jam pula nak bagi reda balik sakit lutut tu. Tapi sampai sekarang bila kita amalkan betul-betul Alorapen ni, saya ingat Ustaz kata, kalau pakai Alorapen ni betul-betul, nanti dia pun boleh merawat kita punya otot dan tisu. Dan sekarang ni Alhamdulillah. So bukan tak boleh lagi nak main. Boleh tapi dah tak macam dulu lah. Sebab tu lah masa pickleball, saya menang. Saya menang masa pickleball tu. So sebenarnya nasihat saya, kalau anda ada kenalan ke, kalau anda ada keluarga yang sakit lutut kan, so minta mereka try, sebab kalau dia tak try sebenarnya dia makin sakit kan, dia makin sakit sebenarnya. Okey, itu saja untuk pada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni untuk memeriahkan sama-sama kita berkongsi kisah malam ni. Okey, saya Zulaika, seorang ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okey, kisah saya dekat BI ni bermula dengan masalah skiatika. Waktu saya pregnant anak kelima, saya ada masalah skiatika. Yang mana kalau saya duduk sakit, saya baring sakit, saya jalan pun sakit, buat apa-apa pun sakit, tak buat apa-apa pun sakit. So, waktu tu saya hanya ikhtiar dengan Aulura Sock sahaja. Bila Aulura Sock sampai dekat tangan, terus sarung. Dan lepas 3 jam sarung, saya perasan kesakitan tu hilang serta-merta. Macam tak pernah sakit langsung, macam dah terlupa terus sakit dia macam mana. Jadi lepas tu saya rasa macam wow, Masya Allah. Jadi kita jadi yakin dengan benda ni, dan kita bila kita study kita tahu rupanya dia ada teknologi di sebaliknya, ada far infrared dan sebagainya yang boleh membantu menghilangkan masalah tu. Cuma waktu pregnant anak kelima ni, saya sebenarnya ada banyaklah kisah-kisah drama ni tu. Termasuklah waktu awal-awal pregnant tu saya ada masalah bloated yang sangat teruk. Dan bloated yang sangat teruk tu dia bersambung pula dengan bila kita bloated yang teruk sampai, bukan teruk tu, sampai tahap terpaksa ke red zone. Sebab waktu bila lepas bloated tu dia akan naik rashes yang sangat teruk satu badan. So bila naik rashes yang sangat teruk dekat zon merah, so doktor suruh audit, dan masa tu lah doktor diagnose kita ada chronic urticaria. Okey, bila ada chronic urticaria ni, waktu dekat ward tu, kalau tengok dalam gambar tu, masa ni dalam ward ni ada ipar saya Tiara, mak saya pun datang juga masa ni. Doktor sampai datang kat kita, doktor cakap, sebenarnya saya datang dengan puan ni, dia datang sembang dengan kita. Kita mungkin lah senyum-senyum layan sembang. Tapi last kali doktor cakap macam ni, sebenarnya saya datang ni nak sembang dengan puan, sebab kita orang nak bawa puan ke ICU. Tapi bila saya tengok puan okey je, senyum, sembang semua ni, tak apalah, kita tak jadilah nak bawa ke ICU. Dan waktu tu, keluar je, discharge je daripada hospital masa ni. Nampak gambar yang atas tu, gambar Shiruto tu. Ini mak saya nak bawa balik kampung. Sebelum bawa balik kampung tu, hari discharge, esoknya terus pergi ke HQ untuk dapatkan Shiruto. Inilah kali pertama saya cuba Shiruto ni, dan Alhamdulillah bila ambil Shiruto ni, masalah bloated saya hilang terus. Lepas tu dah tak kena bloated dah. Dan masalah urtikaria saya boleh reduce dengan cepat.
Kalau tak, sebenarnya doktor memang minta saya kena ambil ubat. Sepanjang pregnant tu kena makan ubat untuk kontrol karya tu. Tapi kita pregnant, seboleh-bolehnya kita tak nak lah kena bergantung apa-apa ubat. So kita cari alternatif yang lebih selamat yang kita rasa boleh bantu dengan cara yang lain. So Alhamdulillah ditemukan dengan Shiruto ni memang sangat membantu untuk masalah urtikaria tu. Urtikaria ni kalau sebenarnya di bahasa mudah dia ibarat macam gegata lah. Gegata satu badan yang teruk dan dia datang anytime tanpa bagi signal pun. Tiba-tiba je dia naik rasius yang teruk satu badan. Okey. Dan Alhamdulillah episod urtikaria ni berkurang lah selepas tu. Dan sepanjang pregnancy anak kelima saya memang konsisten memakai Aurora Boxer dan juga socks. Juga konsisten ambil Shiruto disebabkan tak nak kena dah bloated yang teruk tu dan juga kita nak kontrol kita punya masalah urtikaria, juga kita ambil spirulina sebab dia bagus untuk pregnant mom. Okey, Alhamdulillah kelahiran yang sangat mudah. Saya rasa saya boleh kata paling mudah lah antara 5 orang tu. Dan bersambung pula episod berpantang. Ini kali pertama sepanjang 5 orang anak tak pernah saya berpantang tanpa urut, tanpa tungku. Mesti kena urut, at least 3 kali urut. Mesti kena tungku. Tapi anak kelima ni dia rainbow sikit. Tak payah tungku, tak payah urut. Hanya pakai Aurora Pants sahaja. Memang pakai Aurora Pants, Aurora Socks, ambil Shirto, ambil Spirulina consistently. Alhamdulillah dalam masa 2 minggu dah rasa badan cukup sihat dah. Dan Alhamdulillah juga sebab masa ni anak yelah mungkin dia dapat Shirto Spirulina tu daripada dalam rahim lagi kan. Dia sangat-sangat tenang lah semasa dalam tempoh berpantang tu. Pagi tidur, malam tidur, tak pernah berjaga malam. Kita pun cukup rehat, Alhamdulillah. Sangat bersyukur lah. Dan bila dapat rezeki pula pergi travel bersama dengan BE, kita start masa ni dah start pakai Aurora Bra. So bila kalau sebelum ni, anak-anak sebelum ni, kalau kita bengkak susu, memang sakit sangat. Sakit dan bila kita nak pump manually tu, kita rasa stuck. Susah susu tu nak keluar. Tapi Alhamdulillah bila kita travel dengan BE ni banyak jalan. Sampai terlupa nak pump susu. So, sampai tak sedar dah bengkak susu rupanya. Tapi sebab apa tak sedar? Sebab tak sakit. Sebab tu tak sedar. Jadi bila pakai Alura Bra ni memang langsung hilang tak sakit apa bengkak susu tu. Dan bila kita nak pump manually pun susu tu boleh flow dengan keluar dengan lancar. Alhamdulillah. Kalau tak nak kena tuam lah, nak kena buat apa kan. Tapi Alhamdulillah dengan semua gadget yang kita ada ni, Aurora series dan juga functional food yang ada sangat-sangat membantu improve kesihatan diri sendiri dan Alhamdulillah lah boleh bantu kesihatan ramai orang macam orang-orang yang dah anda dengar dah malam ni. Okay? Okay, itu saja daripada saya malam ni. Terima kasih. Ya, orang ya. Macam ni sih, macam ni sih. Diam, diam, diam. Diam, diam. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So malam ni saya pun ada satu testimoni berkenaan dengan sakit lutut lah. Macam tadi saya cerita, saya bukannya orang yang tackle Amirul. Jangan salah faham lah. Saya masuk pun dekat tu lambat pada dia. So saya tak ada niat nak tackle Amirul lah. Cumanya saya ada masalah sakit lutut juga. Tapi disebabkan main futsal. Tapi bukan main dengan Amirul lah. Main dengan kawan-kawan tempat saya yang sama. So pada satu malam tu saya main dengan kawan-kawan tapi mainnya main yang orang kata main santai-santai ikut kanan. Just untuk nak rapat-rapat dengan kawan-kawan lah. Tapi bila bila satu malam tu bila saya main dia ada macam ada satu perasaan macam main tournament lah. Biasa kalau lelaki-lelaki ni dia faham lah. So dia punya main tu memang okey lah kita. So bila kita main tu dalam keadaan saya nak halang kawan saya daripada sepak ke gawang, ke gol, saya berlaga lutut dengan member saya. Kisah dia macam saya berlaga lutut dengan member saya dan rasa waktu tu saya rasa macam mungkin berlaga biasa lah. Tapi bila nak main balik, saya punya lutut tu rasa memang bergerak. Rasa bergerak.
So waktu tu memang saya rasa macam, oh aku tak nak main ni, memang kena stop. So bila saya stop tu, datanglah satu orang kata macam satu ilham pada saya yang sebelum ni dah pernah diperkenalkan oleh Aurora Pen juga, oleh Ustaz Adlan lah. Tapi waktu tu saya rasa macam benda ni macam tak betul. Macam maksudnya ada something wrong lah. Takkanlah seluar ni boleh bantu untuk hilangkan sakit lutut. Saya memang ada perasan sikit tu. So saya pun bila dapat ilham tu, sikit dia ganggu. So bila bila saya pergi cuba untuk dapatkan Aura Pens ni, saya tak ada pergi jumpa doktor, saya tak ada pergi buat apa-apa urutan pun untuk lutut saya. Saya just nak pastikan betul tak Aura Pens ni boleh bantu sakit lutut saya, sebab tengok testimoni memang bersepah gila orang cerita pasal sakit lutut boleh elok lah, sakit belakang boleh elok lah kan. So saya sendiri nak cuba, kalau benda ni tak jadi, saya sendiri dah memang ada niat nak kata yang seluar ni memang tak jadi, memang penipu lah. So saya beli dan saya pakai. Dalam masa 3 malam saya pakai secara konsisten, saya pakai time tidur je. Alhamdulillah, daripada saya keadaan tak boleh nak solat secara normal, solat sujud macam orang biasa. Alhamdulillah lepas 3 malam dah boleh sujud balik. Itu saya rasa satu kelebihan sebenarnya yang ada pada Aurora Pens ni lah. Yang memang pada saya, dia bukannya orang kata satu benda yang magic tau. Dia sebenarnya ada di sebalik teknologi kan. Kalau kita tengok, dia panggil sebagai condensi fiber lah, kain tu sendiri, dan juga ada far infrared therapy. So bila saya buat pembacaan berkenaan dengan seluar Aurora ni, dia memang takkan bagi satu kesan yang orang kata kesan yang instant, kesan yang cepat. Tapi bila kita faham teknologi far infrared therapy ni, sebenarnya dia mengeluarkan haba untuk nak bantu lancarkan balik peredaran darah. So benda tu dari sebalik teknologi Aurora Pens ni yang sampai sekarang pun saya pakai, dan saya hari ni sebenarnya baru sampai di KL daripada Kelantan. Saya non-stop drive. Dan Alhamdulillah sepanjang saya drive, bila pakai Aurora Pens ni, saya tak ada rasa lenguh kaki langsung. So saya rasa itu satu kelebihan teknologi yang dalam Aurora Pens lah. So kalau kawan-kawan kita ke yang ada masalah sama macam saya juga, ataupun Amiro tadi nak, ataupun Amir tadi, yang ada masalah yang berkaitan, so kita boleh syorkan untuk pakai Aurora Pens. Jadi itulah sekian saja daripada saya berkenaan dengan Aurora Pens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, saya As. Ramai kenal dengan nama As lah. So, memang banyak educating on holistic family wellness sejak dulu lagi lah. Sejak masa anak sulung. Ni anak sulung kan. Dah besar lah, dia dah 10 tahun dah. So, As ada buat research in public health juga. So, masa kita study di UIA dulu, bidang sains kesihatan, memang banyaklah kita tahu pasal far infrared punya treatment. Tapi masa tu guna device dan tak mudah nak dapat. So, along the way, kita makin, dia tahu dia boleh treat sleep dis dan macam-macam lagi lah yang digunakan lah. Tapi hanya di hospital dan guna device lah. Dan not accessible to many people lah. So, bila kita tahu pasal BE, kita tahu ada produk BE, kita tahu ada far infrared punya garments, kita terus tak fikir panjang lah, ni confirm punya, betul lah, confirm betul. Okay, so bila dah confirm betul, maknanya kita tak mempersoalkan. Sebagai researcher, kita memang dah tahu far infrared memang betul-betul banyak digunakan untuk wellness, dan kita sangat-sangat kagum dia digunakan dalam garment. Maksudnya kita dah masukkan material engineering lah. Sebab kita sematkan far infrared punya manfaat tu di dalam pakaian saja dan boleh dibawa ke mana-mana saja. So, dulu-dululah sebelum kita tahu ada pakaian macam ni, kita hanya boleh educate cahaya far infrared ni melalui cahaya pagi dan petang. Tak ada kat tempat lain. Susah nak beli device, mahal tau. Device dia mahal. Dan kena sentiasa ada dengan device tu kan. Sebab tu As tak fikir panjang dah. Masa tu As beli untuk sakit pinggang dan sakit tapak kaki bila berdiri lama. Dan As juga ada sakit dekat bahagian bahu sebab skoliosis As dekat bahagian bahu. So kita mula dengan pants dengan sock je. Sebab kita tahu, sayanglah kalau pakai pants, beli pants tak cover tapak kaki. Sebab dekat tapak kaki ni lah banyak points-points reflexology. So sayanglah kalau kita tak pakai sebab socks ni dia ada tekanan tau, 2 point dekat tapak kaki dengan dekat pergelangan kaki. So kalau kita beli pants tak complete lah tanpa socks. Dan kalau beli socks tak complete lah tak ada pants, sebab ini yang akan push aliran darah lancar
kadar naik ke atas kan. So secara saintifiknya memang purposely beli pants dengan socks because of scientific reason lah. Sebab kita memang researcher kan. Tu permulaan dia lah sampailah melarat ke next month-nya beli Alora top. Macam-macam lah semua kita jadi beli sebab dah trust lah dia punya teknologi. So ni lah As punya skoliosis. Dia sebenarnya skoliosis dekat bahagian thoracic. Tapi nak cerita impact macam mana thoracic itu sengit sampai menyebabkan jadi lordosis dekat bahagian leher. No lordosis. Biasa orang kan leher dia akan melengkung cantik. As punya leher ni dia macam patah dua. Nampak ni doktor cakap patah satu, patah dua, terbelah kat sini. Ibaratnya lah. Begitu stiffnya leher. So spine dia tak ada flexion. Flexion tu tak mobile macam orang lain lah kan. Dan tak ada lordosis. Lengkungan macam biasa. Malah dia jadi pelik begitu. Patah dua. Sepatutnya cantik lah melengkung kan. Tapi dia patah dua. Macam tu lah. Sebab As dulu memang banyak access to radiologi kan. Sebab memang our department. So macam-macam lah kita buat. Kita buat CT scan. Kita buat MRI, kita buat X-ray dan macam-macam lagi. Dan bila sakit macam ni, dia akan impact dekat brain. So, banyak kali lah buat CT scan brain untuk diri sendiri. Untuk tahu kenapa sebenarnya sakit kepala, ada ketumbuhan ke, ada apa ke. Padahal, ni isu dia sakit dekat skoliosis ni. Ni gambar dululah. Okey. Ni betul-betul leher asal zaman dulu. So, lepas tu masa tahun 2021, As buat research work banyak kan duduk macam ni lagi teruk lepas tu dengan ada baby lagi dukung so memang sakit semua macam ni so setiap minggu 3 hari Asa akan terlantar tak boleh bangun every week kalau orang datang pun datang rumah pun tak boleh jumpa sebab Asa akan terlantar every week sebab terlampau-lampau sakit level dia nak buka pintu kereta pun rasa macam kena belah bahu nak buka pintu kereta tak boleh nak suap makan sendiri tak boleh uh, nak bawa sebarang-barang beg tak boleh. Nak menyusu anak pun paling maksimum 5 minit je sebab sangat-sangat sakit. Kalau kita rasa macam orang hiris-hiris kat belakang kita. Macam tu lah. Dan tak jumpa kat mana. So kita sampai buat ultrasound. Kok-kok lah ada muscle tear. Kekoyakan otot dekat bahu. Sebab kita kan banyak access to radiology. Sambil-sambil tu kita ultrasound juga. Tapi tak ada apa. Tak ada apa. Dia hanyalah tightness dan keradangan sahaja. So, Alhamdulillah lepas As pakai Alora Pants belum top ke apa pakai Alora Pants pakai Alora Socks Alhamdulillah chronic pain As yang sakit pada umur 15 tahun tu sampai ke umur 35 sebab umur 35 jumpa BE so 20 tahun lah sakit Alhamdulillah As boleh kata almost 100% lah hilang macam tu saja. Padahal sebelum ni, kita pergi fizio, kita pergi Cairo. Setiap bulan kita akan spend ribu-ribu lah just untuk nak jadi almost manusia sedikit. Just to survive the day. Bukan untuk hilang sakit pun, tak hilang langsung. Any pain medication tak akan ada impact to me. Sampaikan as kena duduk bawah psychiatry clinic selama 5 tahun sebab sangat-sangat depresif dengan sakit yang sangat-sangat teruk. Sebab masa tu dia impact punya kepala juga. Bila leher kita sakit, dia macam patah dua tu kan. Punya kepala sangat sakit daripada umur 17 sampai umur 35, sakit dia 24 jam sehari. Dia tak ada diskaun. Always sakit, always kesakitan. Tak pernah tahu macam mana rasanya tak ada sakit kepala. Sampailah kita jumpa geng-geng Alora ni. So, Alhamdulillah bila pinggang As dah hilang sakit, tapak kaki dah hilang sakit, bahu pun dah makin kurang. So, As terus ambil Alora Top. So, dalam sebulan lebih, the next month tu dalam seminggu dua, kita pakai Alora Top, pakai arm sleeve. Kita dah tak ada rasa sakit dah kalau buat apa-apa pun, galas bag ke, apa ke. Kalau sekarang pun dia punya sakit tu, kalau dia sakit, sakit yang diperlukan kita rehat saja sebab terlalu banyak buat kerja, terlalu banyak galas beg berat-berat, long hours dalam kapal terbang 16 jam, baru dia akan rasa tak selesa dan kita tak boleh kita nak rasa rehat. Tapi kalau kena air panas, baring dia akan cepat-cepat lega lah. Sangat cepat. Kalau dulu memang 3-4 hari terbaring. Bangun tu pun sebab dah kena bangun dah. Dah tak boleh baring dah. Memang lenyap lah terlalu-lalu sakit. So ni kisah dulu sekarang ni kiranya dah tak ada apa-apa lah Alhamdulillah. Kalau menyusu pun dah tak sakit.
Uh, so ni dia punya research, dia cari je rata-rata macam mana terapi far infrared boleh bantu sakit low back pain. Kalau ikut kat sini 50 orang minimum selama 6 bulan, memang orang tu 6 bulan dah sakit, mana dah lama dah dia sakit. Dia dapat far infrared pada pinggang masa dia kerja je 45 minit je. Hari kerja je sama 4 minggu je dah nampak signifikan perubahan kesakitan dia orang tu. So ni dibuktikan oleh research. Kalau orang cerita dekat TikTok semua orang kata kita semua benda ni kena ada research, kena ada ni. Dah terlalu banyak research dah, sama ada larat tak larat dia nak study dan nak baca. Macam itulah. And then far infrared clothing pun dia effectively alleviate active lifestyle punya fatigue. So ni dia ambil contoh daripada orang yang aktif pergi hiking ke apa ke. So dia tengok bantu tak kepenatan dan lenguh-lenguh bila kita pergi buat aktiviti yang ekstrim, hiking, macam-macam lah, running ke kan. Sebab bila kita beraktiviti, yang kita rasa lenguh sakit semua sebab asid laktik. Ah, so baru dia yang orang kata jangan duduk lepas berlari kan. Nanti punggung besar sebab padahal asid laktik yang kita buat kita sakit tu kan. So terbukti pakaian far infrared ni mengurangkan pengumpulan asid laktik selepas aktiviti berat. Jadi dia punya recovery sangat-sangat cepat. Kita ada anak-anak dalam tim yang footballer yang balik match football malam tu esok relax je pergi sekolah. Tak ada apa-apa kesakitan dah berbanding dulu terpaksa cuti sebab sakit. So dia sangat-sangat supportive untuk tissue healing after aktiviti-aktiviti yang ekstrim lah. So sangat suggest lah untuk semua orang. Bayangkan As yang memang sakit 23 tahun dah buat macam-macam dah. Orto orto tu pun dah pergi ke hospital yang paling power lah. Dah pergi macam-macam hospital power sampai Prince Court. Dah bayar macam-macam. Dah buat macam-macam fizio. Dah pergi to the best fizio. Semua tidak tidak bagi kesan macam Alora Pens Alhamdulillah bagi kesan pada As lah. Sampai almost 100%. Dan sejak tu As dah bye-bye dah. So tahun ni masuk tahun ketiga As dah bye-bye kepada any physio lah. Any physio punya treatment. Sebab Alhamdulillah kehidupan sangat-sangat better lah. Dan kita malah lebih aktif lah sekarang. Berganda-ganda jauh lebih aktif berbanding dulu. Every month kita travel ke luar negara. Still okay. Flight lama. Pergi jumpa team dan macam-macam lagi. Dan sangat-sangat okay lah Alhamdulillah. So inilah asas-asas usul kenapa kebanyakan daripada kita ni dia dapat testimoni yang baik dalam kehidupan dia dan dia orang start sharing kepada ramai insan. Sebab tu juga kenapa semua daripada kita selalu suggest gunakanlah Alora Pants. Sebab pants ni dia cover 70% badan. Bila dia cover besar, testimoni pun cepat dan besar. Kita akan dapat testimoni untuk diri kita, manfaat kesihatan dengan cepat dan besar kesan dia. Sebab tu kita suggest sangat-sangat terus pakai Alora Pants dan always pair dengan kita punya produk pemakanan. Itu Shiruto, iVision dan macam-macam lagi. Spirulina. That's why we keep on sharing sampai kita pun dapat manfaat dan dapat bonus dan dapat produk redemption voucher. So every month family kita dapat produk percuma untuk digunakan. Itulah asasannya. So kalaulah kita kat sini dan ramai-ramai kita malam ni dah pernah guna produk, dah dapat testimoni, it's time lah untuk kita share kepada orang-orang yang kita sayang. Sebab sebenarnya ramai sangat orang di luar sana masih suffer dengan kesakitan, masih lagi mencari-cari jalan macam mana nak dapat kehidupan yang lebih bermakna, meaningful life yang less pain, without pain. Masih ramai orang lah. Kalau ikutkan research us, 90% orang kat dunia ni, kat muka bumi, at least kat Malaysia ni, adalah dalam kesakitan. Lepas tu kalau orang nak tanya buat As, dia kata tak ada sakit. As pun tanya, ada sakit kepala tak? Ada sakit lutut tak? Sakit kaki tak? Oh, tu biasalah. Orang dah anggap sakit tu perkara biasa. Sedih tau. Sakit tu dah jadi satu normalisasi. Padahal kesihatan tu yang normal, bukan sakit. Ia tidak mengira usia. Bayangkan As sakit macam daripada umur 17 lagi. Dah macam nenek tu umur 60, sakit lutut, sakit pinggang. Lutut As bekas pembedahan, ankle As bekas pembedahan, rahim As pun bekas pembedahan. Bayangkan di usia muda dah lalui banyak benda. Tapi bila As sekarang ni usia 38 tahun ni, jauh lebih sihat daripada As yang umur 17 tahun. Jauh berganda-ganda. So maknanya memang kita boleh aging beautifully lah. Sebab sebenarnya punca-punca masalah kesihatan adalah keradangan. So jangan kita seorang je sihat. Kita nak share kepada ramai lagi insan lain supaya ramai-ramai lagi orang dapat merasai nikmatnya kesihatan. Itu saja dari As.